Pagi itu, suasana di pasar besar Seremban masih diselubungi kabut nipis sisa hujan semalaman. Para peniaga baru sahaja membuka payung dan kanopi gerai mereka, dan udara dipenuhi haruman campuran sayur-sayuran segar dari Cameron Highlands, bau pedas sambal tumis dari gerai nasi lemak Mak Jah, dan aroma manis kuih muih yang baru diangkat dari pengukus. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang gadis muda kelihatan sibuk mengutip botol plastik dan tin aluminium di tepi longkang. Pakaiannya kelihatan lusuh, sehelai kemeja tipuda dan seluar trik yang warnanya sudah tidak sekata. Rambutnya yang panjang diikat sanggul tinggi dengan getah gelang. Wajahnya comot sedikit dengan debu jalanan, tetapi sepasang matanya tajam, memerhati setiap pergerakan di sekelilingnya dengan fokus yang luar biasa. Warga pasar mengenali dia sebagai Aisyah, gadis pengutip barang kita semula yang setiap hari datang mengais rezeki di situ. Tiada siapa yang menyangka, di sebalik penampilannya yang serba kekurangan itu, Aisyah menyimpan satu rahsia besar. Dia bukan pengutip botol biasa. Sejak beberapa minggu kebelakangan ini, pasar besar Seremban telah menjadi sarang kegiatan pungutan haram. Sejumlah peniaga kecil mengeluh kerana terpaksa membayar wang perlindungan kepada sekumpulan Samsung yang dikhabarkan mendapat sokongan daripada segelintir anggota polis yang tidak bertanggungjawab. Beberapa laporan polis telah dibuat di peringkat daerah, tetapi entah bagaimana, setiap laporan itu seolah-olah hilang begitu sahaja, lenyap tanpa sebarang tindakan susulan. Kerana itu, seorang pegawai kanan dari Ibu Pejabat Polis Kontinjen, IPK, Negeri Sembilan telah menugaskan seorang pegawai perisik wanita muda untuk menyamar, mengumpul bukti dan menjejaki dalang di sebalik sindiket ini. Gadis itu adalah Aisyah. Nama sebenarnya, Lance Corporal Aisyah binti Rahman, seorang anggota cawangan khas polis Diraja Malaysia yang telah dilatih dengan rapi. Pagi itu, Aisyah sudah beberapa kali memerhatikan satu susuk tubuh yang amat mencurigakan. Corporal Mazlan, seorang anggota polis peronda yang terkenal dengan sikap bengis dan sombongnya. Ramai peniaga takut kepadanya, tetapi tiada siapa yang berani melawan. Dia sering datang dengan alasan ingin memastikan susun atau gerai kemas dan teratur. Namun, di penghujungnya, pasti dia akan meminta wang, secawan teh tarik percuma atau beberapa bungkus kuih tanpa bayaran. Aisyah tahu, hari ini dia perlu lebih berhati-hati. Berdasarkan maklumat risikan yang diterimanya malam tadi, Mazlan akan bertemu dengan seseorang di kawasan tempat letak kereta di belakang pasar, mungkin untuk menyerahkan wang kutipan haram. Dengan cermat, Aisyah mengekorinya dari jauh, berpura-pura sibuk memasukkan tenteng kosong ke dalam guni baja yang dibawanya. Namun, takdir berkata lain. Sekitar jam 8 pagi, ketika Aisyah sedang mencangkung di sebelah deritan motosikal, Corporal Mazlan lalu bersama dua orang kunculnya yang berpakaian preman. Salah seorang daripada mereka, tanpa sengaja, telah tertendang guni milik Aisyah sehingga semua botol dan tin di dalamnya berhamburan di atas jalan tar yang basah. Aisyah secara spontan menegur dengan nada yang perlahan. "Encik, tolong hati-hati sikit. Itu hasil kutipan saya dari pagi tadi." Mazlan berpaling dengan renungan yang tajam. "Apa kau cakap?" Suaranya keras dan kasar, memecah keriuhan pasar. "Saya cuma cakap tolong hati-hati," ulang Aisyah, cuba mengekalkan wataknya sebagai gadis miskin yang penakut. Tanpa berfikir panjang, Mazlan terus menolak bahu Aisyah dengan kasar sehingga gadis itu jatuh terduduk. Dia kemudian menendang guni itu dengan hujung but kulitnya sambil menjerit, "Pengutip sampah nak ajar polis. Kau fikir kau siapa? Ha?" Orang ramai yang melihat kejadian itu serta-merta terdiam. Beberapa peniaga wanita menjerit kecil, terkejut, tetapi tiada seorang pun yang berani tampil untuk membantu. Keangkuhan Mazlan semakin menjadi-jadi. Dia menarik kolar baju Aisyah yang lusuh, mengheretnya dan menolaknya ke dinding sebuah kios menjual surat khabar. "Kau nak aku angkut kau masuk lukap? Ha?"
Aisyah menahan kesakitan di bahunya yang terhentak pada dinding. Di dalam hatinya, dia cuba sedaya upaya menahan kemarahan yang membuak-buak. Sebagai anggota polis yang terlatih dalam seni mempertahankan diri, dia mampu menumbangkan Mazlan dalam sekelip mata. Tetapi detik itu juga, misinya yang dibina berbulan-bulan lamanya hampir musnah. Dia melihat sekeliling. Beberapa orang sudah mula mengeluarkan telefon bimbit dan merakam kejadian itu. Salah seorang peniaga, Pak Cik Den yang menjual ubi kelidik, cuba masuk campur. Sudahlah tu, Korporal. Kesian budak tu. Dia kutip botol saja, bukan buat jenayah. Namun, Mazlan sebaliknya menghedik lelaki tua itu. Pak Cik jangan nak tunjuk heru. Nak saya sita gerai Pak Cik sekali? Situasi semakin tegang. Aisyah hanya berdiam diri, menentang pandangan Mazlan dengan sepasang mata yang dingin. Dia tahu jika dia melawan sekarang, penyamarannya akan terbongkar dan seluruh operasi akan gagal. Tetapi jika dia terus berdiam, peniaga-peniaga di pasar ini akan terus menjadi mangsa kezaliman manusia sepertinya. Sementara itu, dari kejauhan, seorang lelaki berkopiah dan berkacamata hitam sedang memerhatikan segala-galanya dari sebuah warung. Dia bukan orang biasa. Dialah ASP Kamal, pegawai atasan Aisyah yang turut menyamar sebagai taukir kedai kopi di pasar itu. Sejak awal lagi, dia memantau setiap pergerakan Aisyah untuk memastikan misi berjalan dengan selamat. Tetapi melihat anak buahnya diperlakukan seperti sampah, darahnya terasa mendidih. Namun, Kamal tahu dia tidak boleh bertindak melulu. Semua ini perlu dirakam dengan jelas sebagai bukti yang kukuh. Dia secara senyap mengaktifkan kamera kecil yang tersembunyi di bawah meja warungnya, merakam seluruh insiden itu. Di tengah-tengah kekecohan itu, Mazlan melontarkan satu tuduhan yang membuatkan semua orang di pasar terkejut. Kau ni pengutip sampah dari mana? Entah-entah kau ni pencuri yang menyamar. Beberapa orang peniaga spontan bersuara. Jangan main tuduh macam tu, Korporal. Budak ni hari-hari ada kat sini, cari rezeki halal. Tetapi Mazlan tetap berkeras. Dia menarik beg sandang kecil di pinggang Aisyah dan merentapnya dengan kasar, lalu menyepak guni yang digalasnya. Dari dalam guni itu, beberapa botol plastik jatuh bergolekan, tetapi ada satu benda yang terkeluar dan membuatkan Mazlan terhenti serta-merta. Sebuah alat komunikasi kecil, seakan-akan walkie-talkie. Wajah Mazlan berubah menjadi pucat lesi. Apa benda ni? Bentaknya, suaranya tidak lagi seangkut tadi. Aisyah perlahan-lahan berdiri. Nafasnya kini teratur, tetapi matanya kini tajam seperti helang. Kalau Encik nak tahu, saya boleh jelaskan. Tapi mungkin lebih baik kalau Encik panggil pegawai atasan Encik dulu. Suara Aisyah berubah sama sekali. Tidak lagi kedengaran seperti suara gadis pemungut yang ketakutan. Kini suaranya tegas, tenang, dan penuh wibawa. Mazlan terpinga-pinga, tetapi sebelum dia sempat bertindak balas, dua orang lelaki berpakaian biasa mendekat dari arah warung kopi. Salah seorangnya, Kamal, menanggalkan kacamata hitamnya. Cukup, Mazlan. Mazlan tergamam, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tuan Kamal, apa tuan buat di sini? Kamal mendekat perlahan-lahan, wajahnya serius. Kamu sudah melampaui batas. Kami sudah pantau semua kegiatan kamu. Termasuk wang haram yang kamu kutip daripada peniaga-peniaga selama ini. Warga pasar mula berbisik-bisik sesama sendiri. Beberapa orang mula sedar bahawa apa yang mereka saksikan bukanlah sekadar pergaduhan biasa. Aisyah menghela nafas panjang, lalu menunduk hormat kepada Kamal. Maaf, Tuan. Misi penyamaran saya hampir gagal. Kamal menepuk bahu Aisyah.
Kamu sudah bertahan dengan cukup baik. Sekarang, biar kami yang uruskan selebihnya. Mazlan berundur beberapa langkah. Wajahnya pucat seperti mayat, peluh dingin membasahi pelipisnya. Semua orang memandangnya tanpa rasa simpati. Kamera-kamera telefon bimbit masih terus merakam. Dalam beberapa jam sahaja, video itu pasti akan tular di seluruh media sosial. Namun, apa yang tidak diketahui oleh warga pasar ialah, kes ini hanyalah permulaan. Di sebalik Kopra Mazlan, ada satu rangkaian jenayah yang lebih besar, dan misi Aisyah baru sahaja membuka pintu ke arah sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Setelah insiden di Pasar Besar Seremban, suasana di bandar itu berubah secara drastik. Video Kopral Mazlan menendang Aisyah yang ternyata seorang pegawai perisik polis tersebar dengan pantas di media sosial. Rakyat menjadi berang, para peniaga yang selama ini membisu kini berani bersuara, dan perkarangan IPD Seremban dipenuhi oleh wartawan dari pelbagai agensi berita. Namun, bagi Aisyah dan ASP Kamal, penularan video itu bukanlah satu penamat. Sebaliknya ia adalah permulaan kepada satu permainan yang lebih bahaya. Malam itu, Aisyah duduk di sebuah bilik taklimat kecil di IPD. Dia tidak lagi berpakaian lusuh. Rambutnya disanggul kemas. Wajahnya kelihatan tegas dalam seragam biru muda polis. Di hadapannya, sebuah skrin besar memaparkan data hasil siasatan selama 3 bulan terakhir, senarai nama, lokasi, dan aliran wang daripada kutipan haram yang mengalir ke pelbagai pihak. ASP Kamal berdiri di hadapan papan putih, menuding ke arah beberapa nama yang dilingkari dengan pen dakwat merah. Mazlan bukan pemain utama. Dia cuma orang suruhan, penghubung di peringkat bawah. Di atasnya ada Inspektor Borhan, dan kemungkinan besar Borhan pula berhubung dengan seseorang di peringkat atasan, mungkin di peringkat negeri. Aisyah menatap data itu dengan dahi yang berkerut. Bermakna, apa yang kita lihat di pasar tempoh hari hanyalah puncak iceberg. Kamal mengangguk perlahan. Tepat sekali. Dan sekarang, selepas video itu tular, mereka pasti sedang berjaga-jaga. Kita perlu bertindak pantas sebelum semua bukti dihapuskan. Aisyah menarik nafas dalam-dalam. Walaupun tubuhnya masih terasa sengal akibat pergelutan dengan Mazlan, fikirannya tetap fokus. Misi ini bukan lagi tentang dirinya, tetapi tentang keadilan bagi ribuan peniaga kecil yang sudah sekian lama ditindas. Sementara itu, di sebuah rumah banglo mewah di pinggir bandar, Inspektor Borhan sedang mundar-mandir di ruang tamunya. Telefon bimbitnya tidak henti-henti berdering. Saya dah cakap, jangan buat kerja bodoh di tempat awam. Siapa suruh si Mazlan tu bertindak melulu? Sekarang semuanya dah jadi huru-hara, bentaknya kepada pemanggil di hujung talian. Suara dari seberang kedengaran perlahan tetapi tajam. Tenang dulu, Tuan. Kita masih boleh kawal keadaan. Asalkan semua bukti di stor belakang balai kita hapuskan malam ini juga. Borhan menghela nafas panjang. Baik, saya akan uruskan malam ini. Namun, apa yang tidak disedarinya ialah, perbualan telefonnya sedang dipantau. Kamal dan pasukannya telah berjaya memasang alat pengintek pada telefonnya sejak 2 hari lalu. Sebaik sahaja perbualan itu tamat, Kamal terus menoleh ke arah Aisyah. Kita ada masa beberapa jam sahaja. Kalau mereka sempat bakar semua fail dan wang hasil kutipan haram itu, semua usaha kita akan jadi sia-sia. Aisyah bingkas berdiri, membetulkan topinya. Izinkan saya ikut serta, Tuan. Kamal merenungnya sejenak, kemudian mengangguk. Baik. Tapi malam ini, kita tidak akan masuk sebagai polis. Kita akan masuk secara senyap. Kalau mereka tahu kehadiran kita, nyawa kita jadi taruhan. Tengah malam itu, langit mendung seolah-olah memahami ketegangan yang menyelubungi bandar Seremban.
Dua buah motosikal meluncur perlahan di sebatang jalan kecil menuju ke bahagian belakang sebuah balai polis di Cawangan Timur. Aisyah memakai jakit hitam dan pelitup muka. Manakala Kamal yang menunggang di belakangnya membawa sebuah beg kecil berisi alat perakam dan kamera mini. Mereka berhenti berhampiran sebuah pagar usang yang kelihatan jarang dikawal. Setelah memastikan keadaan selamat, Kamal memberi isyarat tangan. Aisyah memanjat pagar itu dengan pantas dan mendarat di sebelah sana tanpa sebarang bunyi. Mereka bergerak mengendap ke arah sebuah stor yang disebut dalam rakaman telefon tadi. Lampu di dalam stor itu masih menyala. Suara beberapa orang bercakap perlahan kedengaran samar-samar. Aisyah mendekat, mengintai melalui celah pintu kayu yang usang. Di dalamnya, Inspektor Borhan bersama dua orang bawahannya sedang memindahkan beberapa buah beg bimbit berisi wang tunai ke dalam sebuah kereta peronda. Di satu sudut lain, kelihatan timbunan fail, dokumen dan sebuah komputer riba yang sedia untuk dibakar. Cepat sikit. Jangan sampai ada orang nampak. Esok pagi, semua ini mesti bersih, kata Borhan dengan tegas. Aisyah memandang ke arah Kamal, memberi isyarat untuk mula merakam. Dia mengaktifkan kamera mini pada jaketnya dan mula merakam setiap butiran. Tetapi tiba-tiba, sesuatu di bawah kasutnya berbunyi perlahan. Serpihan kaca kecil yang dipijatnya menghasilkan bunyi yang cukup untuk menarik perhatian. Borhan terus berpaling. Siapa di luar tu? Kamal menarik tangan Aisyah, tetapi sudah terlambat. Dua orang konco Borhan sudah keluar dengan membawa lampu sulu. Aisyah segera bersembunyi di sebalik sebuah tong drum minyak, manakala Kamal menyorok di satu sudut yang gelap. Salah seorang konco Borhan, yang rupa-rupanya adalah Mazlan yang baru sahaja dibebaskan selepas disoal siasat kerana kekurangan bukti, menyuluh ke arah timbunan barang-barang terpakai. Saya dengar bunyi dari sini, Tuan. Aisyah menahan nafas. Satu langkah sahaja lagi, mereka pasti akan ditemui. Namun, tiba-tiba dari arah luar kedengaran bunyi sebuah kereta peronda berhenti. Dua orang anggota polis lain yang tidak mengetahui tentang misi mereka datang untuk membuat rondaan malam. Bunyi hon yang pendek membuatkan semua orang di dalam stor itu menoleh ke arah pintu pagar utama. Peluang itu digunakan oleh Aisyah untuk keluar secara senyap-senyap dan melekatkan sebuah alat pengesan kecil di bawah kereta yang digunakan oleh Borhan. Sebaik sahaja mereka berjaya keluar dari kawasan itu, nafas Aisyah tercungap-cungap. Nyaris kantoi, Tuan. Kamal memandangnya sambil tersenyum nipis. Kerja yang bagus. Sekarang kita tahu ke mana mereka akan bawa wang itu. Keesokan paginya, berita mengenai Kopra Mazlan menjadi semakin hangat. Masyarakat menuntut agar anggota polis sepertinya dipecat serta-merta. Ketua Polis Negeri akhirnya mengumumkan penubuhan sebuah pasukan petugas khas untuk menyiasat dakwaan mengenai rangkaian pungutan haram dalam kalangan anggota polis di wilayah timur. Di bilik kerjanya, Kamal dan Aisyah sedang memantau isyarat alat pengesan pada skrin komputer riba. Satu titik merah pada peta bergerak menuju ke arah utara, menghala ke pelabuhan Klang. Mereka menuju ke pelabuhan, gumam Kamal. Kemungkinan besar mereka mahu melarikan diri atau menghantar wang itu ke luar negara. Aisyah membalas, kita perlu bertindak segera. Kamal melihat jam di tangannya. Kita kejar mereka. Tapi jangan gunakan kenderaan rasmi. Semuanya mesti dilakukan secara senyap. Petang itu di kawasan pelabuhan Klang, langit berwarna jingga keemasan. Bau laut yang masin bercampur dengan aroma diesel dari kapal-kapal kargo. Aisyah menyusup di antara deretan kontena, mengikuti isyarat pengesan yang semakin dekat. Dia dapat melihat sebuah kereta hitam dengan nombor plet rasmi polis berhenti berhampiran sebuah bot laju. Inspektor Borhan turun bersama seorang lelaki yang memakai kemeja batik mahal.
seorang usahawan besar yang dikenali sebagai Dato' Razali, yang mempunyai banyak projek kerajaan. Jadi, ini wang jaminan untuk keselamatan projek saya? Tanya Dato' Razali. Betul, Datuk. Dan selepas ini, saya akan pastikan tiada sebarang serbuan atau gangguan di mana-mana tapak projek Datuk, jawab Borhan dengan tenang. Semua perbualan itu dirakam dengan jelas oleh alat perakam yang dibawa oleh Aisyah. Dia menekan satu butang kecil untuk menandakan lokasi dan masa rakaman. Namun, tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dari belakang. Aisyah berpaling dengan pantas. Kopral Mazlan berdiri di situ dengan sepucuk pistol di tangannya. Aku ingatkan kau dah serik, dasar pengutip sampah penipu. Kamal yang melihat dari kejauhan segera mencapai senjatanya. Tetapi sebelum sempat dia bergerak, Mazlan melepaskan satu das tembakan ke udara. Orang ramai di sekitar jeti panik dan bertempiaran lari. Borhan menoleh dengan riak terkejut, manakala Aisyah memandang Mazlan dengan dingin. Kamu tak tahu siapa yang sedang kamu lawan, Mazlan katanya. Oh, aku tahu. Aku tahu dengan jelas. Dan aku tak nak masuk penjara seorang diri. Namun, sebelum Mazlan sempat melepaskan tembakan lagi, Kamal muncul dari sebelah kanan dan menendang pistol di tangan Mazlan sehingga tercampak ke dalam laut. Satu pergelutan singkat berlaku. Aisyah menyikul lengan Mazlan, manakala Kamal menahannya dari belakang. Dalam beberapa saat sahaja, Mazlan tersungkur di atas lantai jeti. Siren polis kedengaran dari kejauhan. Pasukan petugas khas yang diketuai oleh Kamal telah tiba. Dalam sekelip mata, seluruh kawasan itu dikepung. Borhan cuba melarikan diri, tetapi dihalang oleh dua orang anggota polis berpakaian preman. Aisyah berdiri tegak di tepi dermaga, memandang laut yang mula menjadi gelap. Di dalam hatinya, dia berasa lega, tetapi pada masa yang sama, terasa berat. Dia tahu kes ini belum benar-benar selesai. Masih ramai lagi burhan-burhan lain di luar sana. Tetapi sekurang-kurangnya pada malam itu, keadilan mula berpihak kepada golongan yang lemah. Kamal mendekatinya, menepuk bahunya. Kerja yang bagus, Aisyah. Kamu dah buka topeng ramai orang hari ini. Aisyah memandangnya sambil tersenyum tipis. Saya cuma nak orang-orang kecil macam peniaga di pasar tu tak perlu hidup dalam ketakutan lagi, Tuan. Dari kejauhan, langit di pelabuhan Klang mula dituruni hujan renyai-renyai. Bunyi ombak dan siren polis bercampur menjadi satu. Malam itu, kes pungutan haram terbesar di Negeri Sembilan secara rasminya berjaya dibongkar. Semuanya bermula daripada seorang gadis pengutip botol yang ternyata seorang perisik muda PDRM. Hujan pagi di Seremban turun perlahan, membasahi halaman ibu pejabat polis kontingen Negeri Sembilan. Di hadapan bangunan utama, beberapa orang wartawan masih setia menunggu perkembangan terkini kes pungutan haram yang melibatkan Inspektor Borhan dan Kopral Mazlan. Semua media nasional sudah pun menyiarkan berita tersebut. Wajah para suspek menghiasi skrin televisyen, manakala orang ramai mula memuji keberanian pegawai perisik wanita yang menyamar menjadi pengutip barang kita semula. Tetapi di sebalik semua sorotan itu, Aisyah duduk diam di bilik kerjanya, memandang keluar jendela yang basah oleh titisan hujan. Di tangannya terdapat satu fail laporan lengkap yang baru sahaja diserahkannya kepada ASP Kamal. Dia kelihatan tenang, tetapi di sebalik wajah itu, ada satu beban yang tidak semua orang tahu. Kamal masuk membawa dua cawan teh tarik panas. Kamu belum tidur sejak semalam, kan? Aisyah tersenyum samar. Belum, Tuan. Masih banyak yang saya fikirkan. Tentang apa? Kes ini dah selesai. Bukti kukuh, semua pelaku sudah ditahan. Malah Ketua Polis Negeri sendiri sudah menyampaikan ucapan penghargaan untuk kamu. Aisyah menatap cawannya.
Asap nipis berkepul-kepul naik ke udara. Bukan itu yang saya fikirkan, Tuan. Saya cuma rasa pelik. Semua orang memuji, tapi di luar sana, masih ramai orang seperti mereka yang ditindas. Kadang-kadang saya terfikir, adakah tugas seperti ini benar-benar boleh mengubah keadaan? Kamal merenungnya lama. Perubahan itu tidak datang secara besar-besaran, Aisyah. Kadang-kadang, ia hanyalah satu langkah kecil, tetapi ia boleh membuka jalan bagi ramai orang. Kamu sudah melakukannya. Aisyah terdiam. Dia tahu kata-kata Kamal ada benarnya, tetapi rasa penat fizikal dan batin membuatnya sukar untuk berasa bangga. Dia masih teringat wajah-wajah peniaga kecil yang selama ini dizalimi, dan bagaimana mereka tetap tersenyum walaupun hidup dalam keadaan serba kekurangan. Beberapa hari kemudian, perbicaraan awal untuk Mazlan dan Burhan dimulakan. Aisyah hadir sebagai saksi utama. Dewan Mahkamah sesak dengan wartawan dan orang awam. Ketika pihak pendakwa raya membacakan pertuduhan, Mazlan hanya menunduk. Namun, sebaik sahaja tiba giliran Aisyah untuk memberikan keterangan, Mazlan memandangnya lama. Ada riak penyesalan yang sama-sama di matanya. Saudari Aisyah Rahman, adakah anda yakin bahawa tertuduh, Kopra Mazlan, terlibat secara langsung dalam kegiatan pungutan haram di Pasar Besar Seremban? Tanya Hakim. Aisyah menjawab dengan tegas, saya yakin, Yang Arif. Saya melihat dan merakamnya sendiri. Tetapi saya juga tahu dia bukanlah dalang utama. Dia hanya menjalankan perintah kerana tekanan daripada pegawai atasannya dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Suasana di dalam Dewan Mahkamah menjadi senyap. Mazlan menunduk semakin dalam. Hakim memandangnya dengan mata yang tajam. Jadi, anda masih mempunyai rasa simpati terhadap tertuduh? Aisyah menghela nafas perlahan. Sebagai seorang manusia, ya. Tetapi sebagai seorang penguat kuasa undang-undang, saya percaya setiap kesalahan harus ada pertanggungjawabannya. Kata-kata itu disambut dengan tepukan tangan kecil daripada pengunjung mahkamah. Mazlan memejamkan matanya, seolah-olah menelan satu kenyataan pahit bahawa hidupnya telah berubah sama sekali kerana satu tindakan angkuh di pasar. Setelah perbicaraan selesai, Aisyah berjalan keluar dari bangunan mahkamah dengan langkah yang tenang. Beberapa orang wartawan cuba menghampirinya, tetapi dia menolak untuk ditemu bual. Dia hanya mahu pulang ke rumah dinasnya yang kecil di pinggir bandar dan berehat. Malam itu, suasana sunyi. Aisyah duduk di beranda sambil memegang telefon bimbitnya. Ada satu pesanan daripada Ketua Polis Negeri yang mengucapkan tahniah atas kejayaannya. Tetapi di antara notifikasi itu, muncul satu pesanan daripada nombor yang tidak dikenali. Terima kasih, Puan Aisyah. Kerana Puan, kami para peniaga boleh berniaga dengan tenang semula. Aisyah tersenyum kecil. Pesanan itu dihantar oleh seorang ibu penjual sayur di pasar. Hatinya terasa hangat. Pesanan ringkas itu lebih bermakna daripada semua penghargaan rasmi yang diterimanya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sekitar jam 11 malam, Kamal menelefonnya dengan suara yang tegang. Aisyah, kamu di rumah? Ya, Tuan. Ada apa? Hati-hati. Ada maklumat mengatakan sakibaki rangkaian Burhan belum semuanya ditangkap. Ada yang menyimpan dendam dan mungkin sedang mengancam keselamatan kamu. Aisyah spontan berdiri. Siapa, Tuan? Belum jelas, tapi seorang suspek berjaya melarikan diri semasa serbuan di pelabuhan tempoh hari. Kami syak dia masih berada di sekitar bandar. Aisyah melihat sekeliling. Bunyi cengkerik kedengaran sayup-sayup di halaman rumahnya. Dia cuba bertenang, tetapi naluri sebagai seorang perisik di dalam dirinya serta-merta berjaga-jaga.
Dia mematikan lampu rumah, kemudian menyiapkan sepucuk pistol kecil di sebalik jaketnya. Kira-kira 15 minit kemudian, kedengaran bunyi sebuah motosikal berhenti di hadapan rumahnya. Aisyah mengintai dari sebalik tingkap. 2 orang lelaki yang tidak dikenali turun, salah seorang daripadanya membawa sebatang besi panjang. Tanpa ragu-ragu, dia menelefon Kamal. "Tuan, mereka ada di depan rumah saya sekarang. Kunci pintu dan jangan keluar. Saya akan hantar bantuan ke sana segera." Namun, sebelum bantuan sempat tiba, bunyi kaca pecah kedengaran dari bahagian belakang rumah. Aisyah bergerak pantas, menendang sebuah meja kecil dan berlindung di sebalik dinding. Satu bayang-bayang muncul dari tingkap dapur. "Berhenti di situ," jerit Aisyah. Tetapi lelaki itu sebaliknya melepaskan tembakan. Sebutir peluru menembusi dinding papan yang nipis dan mengenai bahu kiri Aisyah. Dia mengerang menahan sakit, tetapi tetap bertahan. Dengan sebelah tangan, dia membalas tembakan ke arah kaki penyerang. Satu jeritan yang kuat kedengaran, disusuli dengan bunyi langkah orang berlari keluar. Aisyah keluar perlahan-lahan. Darah mengalir dari lengannya. Dia melihat seorang penyerang melarikan diri dengan menaiki motosikal, manakala seorang lagi terbaring di halaman rumah, mengerang kesakitan dengan kaki yang berdarah. Beberapa minit kemudian, sebuah kereta peronda tiba bersama ASP Kamal. Sebaik sahaja melihat Aisyah berdiri sambil menekan luka di bahunya, wajahnya terus menjadi tegang. "Kamu tak apa-apa?" "Kena sikit, Tuan. Tapi saya masih boleh berdiri." Kamal memeriksa penyerang yang tertangkap. Daripada kad pengenalannya, ternyata dia adalah bekas kuncu Burhan yang berjaya melarikan diri di pelabuhan. Aisyah memandangnya dengan mata yang kosong. "Mereka tak akan berhenti begitu sahaja, Tuan. Mereka rasa saya dah musnahkan periuk nasi mereka." Kamal menepuk bahunya perlahan. "Kita dah tahu risikonya sejak dari awal lagi. Tapi kamu tak keseorangan, Aisyah. PDRM perlukan orang seperti kamu." Sebuah ambulans tiba dan membawa Aisyah ke hospital untuk rawatan. Semasa duduk di dalamnya, matanya menatap langit malam dari tingkap. Di sebalik rasa sakit dan penat, ada satu ketenangan yang sukar dijelaskan. Dia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tetapi dia juga tahu, pengabdian sejati memang sentiasa menuntut harga. Kadang-kadang ia berupa luka, dan kadang-kadang ia berupa kesepian. Beberapa hari kemudian, Aisyah sudah dibenarkan keluar dari hospital. Warga Pasar Besar Seremban datang menziarahinya, membawa bunga dan makanan-makanan ringkas. Kanak-kanak kecil berlari memanggilnya, "Cik Aisyah, terima kasih sebab dah tolong kami." Aisyah tersenyum lebar buat pertama kalinya setelah sekian lama. Dia menyedari, pengabdian bukanlah soal pangkat atau surutan kamera, tetapi tentang hati yang tetap teguh di jalan yang benar, walaupun penuh dengan rintangan. ASP Kamal yang berdiri di belakangnya berkata perlahan, "Kamu tahu, Aisyah, orang seperti kamu ini jarang ditemui. Tapi selagi masih ada yang seperti kamu, negara ini tak akan benar-benar gelap." Aisyah menatap matahari pagi yang mula naik di langit timur. Dia menunduk seketika, lalu menjawab perlahan, "Saya cuma nak jalankan tugas dengan betul, Tuan. Selebihnya, biar Tuhan yang tentukan." Pagi itu, udara di Pasar Besar Seremban terasa berbeza. Langit cerah, matahari yang hangat menyinari gerai-gerai yang dahulunya suram kerana ketakutan. Para peniaga kembali sibuk. Suara tawa menawar dan gelak tawa kanak-kanak bergema di setiap sudut. Tiada lagi Samsung berseragam yang datang memungut wang perlindungan. Di hujung pasar, berhampiran warung kopi lama, Aisyah duduk sambil menghirup teh tarik panas. Luka di bahunya sudah mula sembuh.
Walaupun parut tembakan itu masih terasa ngilu pada waktu malam, hatinya terasa lapang. ASP Kamal duduk di hadapannya, membuka satu fail yang berisi laporan akhir misi. Semua suspek sudah dijatuhkan hukuman, katanya sambil menutup fail itu. Inspektor Borhan dapat hukuman 8 tahun, Mazlan 4 tahun, dan rangkaian pungutan haram di seluruh wilayah ini sudah dibersihkan. Aisyah mengangguk perlahan. Akhirnya, selesai juga. Kamal memandangnya dengan senyuman tipis. Selesai untuk kes ini, ya. Tapi kerja macam kita ni tak pernah betul-betul selesai. Aisyah tertawa kecil. Saya tahu, Tuan. Dunia ini sentiasa ada sisi gelapnya. Tapi sekurang-kurangnya sekarang, ramai orang boleh hidup dengan tenang semula. Dia memandang ke arah para peniaga yang mula sibuk melayan pelanggan. Beberapa orang daripada mereka melambaikan tangan dan tersenyum ke arahnya. Ada satu kemesraan yang sederhana tetapi tulus di situ. Sesuatu yang membuatkan semua rasa penatnya terbayar. Beberapa minggu kemudian, Aisyah dipanggil ke IPK untuk menerima anugerah perkhidmatan cemerlang. Majlis berlangsung secara sederhana, tetapi penuh khidmat. Di hadapan seluruh barisan pegawai kanan, Ketua Polis Negeri menganugerahkan pingat keberanian dan integriti atas kejayaannya membongkar rangkaian jenayah dalaman. Atas dedikasi dan keberanian Lans Korporal Aisyah binti Rahman, kita diingatkan semula bahawa uniform ini bukanlah perisai untuk berkuasa, tetapi simbol untuk melindungi rakyat, ucap Ketua Polis Negeri dengan tegas. Tepukan gemuruh bergema di dalam dewan. Aisyah menunduk hormat, menerima sijil penghargaan dengan tangan yang sedikit bergetar. Dia bukanlah orang yang mencari perhatian, tetapi penghargaan itu terasa seperti satu pengiktirafan atas perjuangan panjang yang telah dilaluinya, dari lorong-lorong pasar yang kotor sehinggalah ke Dewan Mahkamah. Kamal berdiri di barisan belakang sambil tersenyum bangga. Selesai majlis, dia mendekati Aisyah dan berbisik, "Kamu layak menerimanya, Aisyah. Tapi jangan lupa berehat. Jangan terus minta misi baru pula." Aisyah tertawa kecil. "Saya cuma nak cuti beberapa hari. Nak balik kampung di Jelebu, jumpa Mak." "Ha, itu baru idea yang bagus. Mak kamu pasti bangga." 3 hari kemudian, Aisyah benar-benar pulang ke kampung halamannya di Jelebu. Rumah kayu kecil di tepi sawah itu masih sama seperti dahulu. Ibunya, Mak Cik Fatimah, seorang wanita tua bertudung, terus memeluknya erat sebaik sahaja dia tiba. "Ya Allah, Aisyah. Mak cuma tahu dari Tidi. Kamu buat Mak hampir pengsan bila tengok berita tu," kata ibunya sambil tersenyum haru. Aisyah tertawa kecil sambil menahan air mata. "Maaf, Mak. Aisyah tak sempat nak bagi tahu. Semua kena rahsiakan masa tu." Hari-hari berikutnya terasa sangat damai. Dia membantu ibunya di kebun, berjalan di atas permatang sawah, dan berbual dengan jiran-jiran yang dahulu menimangnya semasa kecil. Tiada pangkat, tiada penyamaran. Hanya Aisyah, seorang anak kampung yang kebetulan menjadi anggota polis. Tetapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada suatu petang, Kamal menelefonnya lagi. "Aisyah, kamu masih di Jelebu?" "Ya, Tuan." "Ada apa?" "Kami baru dapat laporan baru dari pasukan siber. Ada petunjuk rangkaian Borhan mempunyai hubungan dengan seorang usahawan besar di Kuala Lumpur. Boleh jadi ini melibatkan peringkat yang lebih tinggi." Aisyah terdiam sejenak, memandang sawah padi di hadapan rumahnya yang ditiup angin petang. "Bermakna, belum betul-betul selesai, ya?" "Belum. Tapi kali ini kita lebih bersedia, dan aku nak kamu ikut serta. Tapi bukan di lapangan dulu. Kamu akan bantu di bahagian analisis data." Aisyah tersenyum perlahan.
Baik, Tuan. Tapi izinkan saya 2 hari lagi di sini. Saya janji akan kembali selepas itu. 2 hari. Nikmati masa kamu selagi boleh, Aisyah. Dunia ini tak selalu beri kita peluang macam tu. Malam terakhirnya di kampung, Aisyah duduk di beranda sambil memandang langit yang dihiasi bintang. Ibunya duduk di sebelahnya, menatap wajah anaknya yang kini kelihatan lebih matang dari sebelumnya. Kamu penat, nak? Penat, Mak. Tapi penat yang sedap. Rasa lega. Mak tahu, dari kecil lagi kamu memang keras kepala kalau babab yang betul dan salah. Dulu masa sekolah, kamu pernah menangis cuma sebab kawan kamu meniru, dan kamu pula dituduh berlagak jujur. Aisyah tertawa perlahan. Maknanya, memang dari dulu saya sesuai jadi polis, ya Mak? Ya. Tapi jangan lupa, jadi polis bukan cuma soal menangkap orang jahat, tapi juga soal menjaga hati kamu supaya tetap bersih. Aisyah mengangguk. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya. Dia tahu dalam pekerjaannya, bahaya bukan hanya datang dari peluru atau ancaman fizikal, tetapi juga dari godaan untuk turut menjadi kotor. Malam itu sebelum tidur, dia menulis satu ayat di dalam buku catatannya. Keadilan bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang keberanian untuk tidak menyerah ketika orang lain memilih untuk berdiam diri. Beberapa bulan kemudian, Aisyah kembali bertugas di IPK Negeri Sembilan. Dia tidak lagi turun ke lapangan, sebaliknya bekerja di unit risikan data, menganalisis laporan-laporan rasuah dan penyelewengan dalaman. Walaupun kini hanya duduk di belakang meja, semangatnya tetap sama seperti ketika dia menyamar di pasar dahulu. Pada suatu petang, Kamal datang membawa berita. Ada satu laporan baru masuk dari seorang nelayan kecil di Port Dickson. Katanya, ada pihak berkuasa yang kembali meminta wang perlindungan. Kamu nak uruskan lagi? Aisyah tersenyum, menatap skrin komputer yang memaparkan nama-nama baru. Kalau rakyat kecil minta tolong, saya tak akan berdiam diri, Tuan. Sekali turun ke lumpur, jangan takut kotor. Kamal tertawa kecil. Kamu tak pernah berubah. Baiklah, tapi kali ini kita pastikan kamu tak keseorangan. Aisyah berdiri, memandang keluar jendela. Langit petang berwarna keemasan, sama seperti ketika pertama kali dia menjalankan misinya. Keseorangan atau tidak, Tuan, katanya perlahan. Asalkan niatnya untuk kebenaran, saya sedia berjalan lagi. Kamal menepuk bahunya. Skim semangat seorang anggota polis sejati. Mereka berjalan keluar dari bilik itu. Di sepanjang koridor yang panjang, langkah Aisyah terasa mantap. Dia tahu dunia ini tidak akan pernah benar-benar bersih daripada jenayah. Tetapi selagi masih ada orang yang berani berdiri menentang ketidakadilan, walaupun seorang diri, harapan tidak akan pernah padam. Dan di langit senja yang perlahan-lahan memudar, seekor burung camar melintas terbang tinggi. Aisyah memandangnya sambil tersenyum. Dalam diam, dia berbisik kepada dirinya sendiri.